Hai Kak. Hai. Boleh tak saya nak visit kilang snackku ni? Boleh, tapi sebelum you nak visit masuk ke dalam, you perlu pakai PPE yang kita kena sediakan. Tujuan kita pakai PPE ni sebab kita nak jaga food safety dan juga hygiene sebelum masuk ke kawasan production. Jom, let's go. Macam ni tak ada kasut, kita kena pakai shoes cover. Sekarang pergi pula ke department raw material process untuk preparation bahan-bahan sebelum dihantar pergi production site. Material ni akan prepare oleh RMP department lah, ikut spek dough cut yang sepatutnya. So kita dapatlah rahsia snackku kat belakang ni Kak? Okay, boleh? Boleh. Okay. Bila ingredient semua dah complete, dia akan mix. Oh, dia akan mix dalam ni lah. Dalam sini menjadi dough. Ini adalah dough kita. Dan ini adalah proses cutting. Perlu check thickness dan panjang dan juga lebar. Semua kena sama tempatnya. Itulah cara kita untuk kekalkan kualiti kita.